Bismillah. 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 Paling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i. Jilid yang pertama, yang mana jilid yang pertama ini menguraikan tentang bersuci dan juga sembahyang. Saya kira kita dah masuk dan sampai muka surat 101, 102. Secara yang disunatkan. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Cara mandi itu terbahagi kepada dua. Yang pertama cara yang wajib, yang ini kita dah sebut dalam perbahasan kita yang lalu. Dan pada malam ni kita akan masuk cara yang kedua, iaitu cara yang disunatkan. Cara yang disunatkan. Maksudnya ialah sunat mandi sebagaimana istilah yang digunakan di dalam ilmu fiqh. Di antaranya ialah yang pertama, membasuh kedua tangan di luar daripada bekas air. Kemudian membasuh kemaluannya dengan tangan kiri dan juga segala kotoran yang ada pada badannya. Selepas itu menggosokkannya dengan pembersih ataupun penggosok. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mandi pada hari raya fitrah sebelum beliau ada lainlah. Okey, 103. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Maimunah menceritakan, aku telah meletakkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tujuan mandi. Lalu baginda membasuh kedua tangannya 2 atau 3 kali. Kemudian baginda meletakkan air pada tangan kirinya dan membasuh kemaluannya. Kemudian baginda menyapu tangannya ke lantai. Jadi kalau kita nak dapat pahala lebih dalam perbuatan kita, maka hendaklah kita lakukan ikut yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita beroleh pahala yang lebih. Contohnya kita makan. Maka bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan? Nabi makan menggunakan tangan kanan, Nabi makan memulakan dengan bismillah, Nabi makan akan mendahulukan makanan yang dekat. Jadi kalau kerana kita tak lakukan yang demikian, makan kita itu tidak haram. Contohnya kita makan tangan kiri, haram ke tak haram? Kita makan berdiri, haram ke tak haram? Kita makan gelojoh itu haram ataupun tidak haram? Jawapannya tidak haram. Cuma kita nak dapat pahala lebih. Macam mana kita nak dapatkan keuntungan lebih dalam apa sahaja kerja buat kita atas dunia, akan takkan dekat akhirat kita tak nak lebih. Sudah tentu kita juga nak lebih dekat akhirat nanti. Maka antara yang kita boleh dapat lebih untuk bekalan akhirat kita adalah mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi? Yang ini besok pagi kita boleh ikut dah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya adalah kita membasuh tangan kita dulu.
Buka pail, kita basuh tangan kanan dan kiri kita. Dalam hadis ini menyebutkan tentang Nabi SAW basuh di luar ataupun di tempat yang lain supaya kotoran. Kerana dalam hadis kata Nabi SAW, kenapa kita disuruh untuk membasuh tangan terlebih dahulu? Kerana kita tak tahu tangan kita aina batas, di mana malam tadi dia duduk. Tangan kita tak tahu. Mungkin tangan kita dalam seluar, jadi kotor. Jadi sebab itu diminta supaya kita membasuh tangan terlebih dahulu sebelum kita berwuduk. Basuh tangan dulu sebelum kita mandi dan sebagainya, supaya membuang kotoran yang ada pada tangan kita, kerana tanganlah yang akan digunakan untuk membersihkan badan kita nanti. Kemudian yang kedua, setelah kita membasuh tangan, apa yang kita buat? Maka hendaklah kita membasuh dan mencuci di bahagian kemaluan kita menggunakan tangan kiri. Kenapa kita basuhkan kemaluan dulu? Sebab nanti kita akan ambil wuduk. Sebelum kita mandi, maka kita sunat mengambil wuduk terlebih dahulu. Maka supaya nanti mandi kita tak sentuh dah kat situ. Sebab kita dalam keadaan berwuduk. Jadi bila kita tak basuh di situ ataupun di bahagian kemaluan dulu, nanti bila mandi kita akan cuci di kawasan tersebut. Maka sebelum kita memulakan mandi di kawasan itu yang boleh membatalkan wuduk jika menyentuhnya, maka kita dahulukan bersihkan di situ dulu. Ini cara Nabi SAW. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berwuduk dengan wuduk yang sempurna tetapi tidak mengapa sekiranya melewatkan membasuh kedua kaki ketika akhir mandi. Habis kita basuh tangan dulu, basuh dah, cuci tangan kita, kemudian ambil air, kita jirus, kita basuh di bahagian kemaluan kita. Kemudian kita yang ketiga, step dia apa dia? Kita ambil wuduk. Cuma ambil wuduk ini ada dua cara dia. Sama ada mengambil wuduk sampai habis, yakni muka, tangan, kepala dan kaki sampai habis. Dan cara yang kedua, yang kaki tu nanti last kita basuh. Habis mandi nanti kita basuh kaki sekali, yang tu pun boleh. Ataupun kita selesaikan dulu basuh kaki, dah habis wuduk, maka barulah kita mulakan untuk step yang seterusnya, iaitulah mandi. Okay, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyelati rambut kepala dengan air, kemudian membasuh kepala 3 kali. Jadi memulakan mandi itu dengan di bahagian atas, yakni di bahagian kepala dia. Dan kita basuh di bahagian kepala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, membasuh bahagian kanan dahulu, kemudian di bahagian kiri. Kerana kesemua sunat ini disebut dalam hadis-hadis, antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW mandi daripada janabah, baginda mulakan dengan membasuh kedua tangannya. Menurut riwayat Muslim, kemudian baginda mencurahkan air dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya. Menurut hadis di sisi Al-Bukhari dan diriwayatkan daripada Maimunah radhiyallahu anha, Maimunah isteri Nabi SAW, baginda membasuh kemaluan dan kotoran yang mengenainya. Kemudian baginda berwuduk sebagaimana wuduk sembahyang, kemudian baginda memasukkan jari jemarinya dalam air lalu menyelati dengannya pangkal-pangkal rambutnya, kemudian baginda mencurahkan air di atas kepala sebanyak 3 cebok, tangannya, kemudian ke seluruh kulitnya, yakni ke seluruh badannya. Manakala hadis yang menunjukkan sunat memulakan basuh di sebelah kanan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi SAW sangat terlalu suka memulakan bahagian kanan ketika memakai sepatu, mengikat rambut kepalanya ketika bersuci, yakni berwuduk dan mandi dan seluruh urusannya. Jadi perkara yang baik, maka sunat didahulukan di sebelah kanan ataupun di bahagian kanan. Jadi untuk hal mandi, step yang seterusnya, yang pertama kita basuh tangan, kemudian kita cuci kemaluan kita menggunakan tangan kiri kita, kemudian kita basuh kepala kita, kita berwuduk. Yang ketiga, yang keempat, kita basuh, mulakan mandi dengan bahagian atas, kita menyelati rambut kita. Mari kita basuh kepala dulu,
lepas tu barulah kita ambil kalau gunakan cebok, ataupun kita gunakan air pancuk, tak payahlah guna cebok, kita pun basuh di sebelah kanan kita dulu, kemudian habis barulah kita basuh di bahagian sebelah kiri kita. Kalau kita lakukan mandi seperti itu, dapat pahala lebih tak? Dapat pahala lebih. Mandi dapat pahala, kerana itu ikut sunnah Nabi SAW. Ya, nah, kemudian mandi mengikut sunnah, pahala yang lain pula. Kita mandi dapat pahala tak? Tuan-tuan dapat pahala. Kan? Pagi tadi kita mandi, tadi petang balik kerja kita mandi, itu semuanya ada pahala. Kan? Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan dengan apa yang diniatkan. Kenapa kita mandi? Kerana Nabi suruh mandi. Bila nak sembahyang, Nabi suruh mandi, kita mandi. Bila badan kita kotor, maka Nabi suruh kita mandi, kita mandi. Maka mandi kerana menurut perintah agama itu punya sunat. Badan kita kotor, berbau, kemudian kita mandi, dapat pahala tak? Dapat pahala. Kenapa dapat pahala pula? Sebab kita membersihkan badan kita. Dalam agama disebut an-nadhafatu minal iman. Kan kebersihan itu separuh dari agama. Jadi menurut perintah agama, iaitulah mandi ketika badan kita berbau, kan, maka itu satu ibadah. Ya, nah, maka dapat pahala tak? Kita dapat pahala. Tetapi kita nak pahala lebih. Bagaimana cara kita mandi? Tambah lagi, kita mengikut cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, menggosok tubuhnya dan berturut-turut dalam membasuh anggota. Ini dilakukan untuk mengelak daripada perbezaan pendapat dengan ulama mazhab Maliki yang mewajibkannya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahawa maka wudu ini perlu ada tawali berturut-turut, antara basuh tangan, basuh kepala, basuh muka, basuh tangan, kepala dan kaki, kan? Jadi untuk mengelak daripada khilaf, maka kita lakukan secara berturut-turut. Maknanya kita mandi, biasa kita sekali habis pun taklah kita basuh kepala dulu, kita keluar saupun kemudian kita sama mandi balik, tak ada kan? Jadi kita selesaikan mandi kita. Lebih-lebih lagi kalau mandi itu wajib, ya? Kalau wajib kan kita, kalau mandi sunat tak perlu, kita mandi separuh badan ni kalau kita keluar, selesailah mandi. Tapi kalau mandi wajib, kita basuh di sebelah kanan dulu, keluar makan cekencok dulu, kemudian patah balik, kemudian kita mandi sebelah kiri pula. Boleh tak boleh macam tu? Boleh. Ya? Tetapi ada ulama mengatakan tak boleh, mesti kena mandi wajib tu kena sekali habis. Tak boleh kita ada tempoh yang panjang menjarakkan antara basuh kanan dan basuh kiri, atau basuh sebahagian badan dengan sebahagian badan yang lain. Jadi mazhab kita memang tak ada masalah. Mazhab kita basuh kepala dulu, nanti kalau keluar main bola apa semua, kita patah balik basuh kanan pula. Lepas basuh kanan kita pun keluar makan dulu, kemudian kita sama basuh kiri pula. 3 jam mandi dia. Dalam mazhab kita tak ada masalah kerana tidak berturut-turut. Itu dalam mazhab kita tak ada masalah kerana berturut-turut itu hukumnya sunat sahaja. Mandi 5 minit selesai. Mandi kan, berturut-turut mandi membasuhkan semua badan ni. Tapi dalam mazhab Maliki, maka dia mensyaratkan mesti ada berturut-turut, wajib hukumnya. Jadi kalau ada perpisahan yang panjang, maka perlu ulangi mandi tersebut. Yang keenam, bersungguh-sungguh membasuh bahagian lipatan pada tubuh. Dia hendaklah mengambil air dan membasuh semua tubuhnya yang berlipat seperti kedua telinga, lipatan-lipatan perut, di dalam pusat dan ketiak, sekiranya dia yakin bahawa air tidak akan sampai ke tempat tersebut, melainkan dengan berbuat demikian, maka perbuatan tersebut menjadi wajib, bukan lagi disunatkan. Kalau mandi wajib, kan? Pastikan air, kan syarat mandi wajib itu mesti air sampai ke seluruh tubuh badan dengan sangkaan berat dia. Yakin kita tak pasti, ya? Tapi sangkaan berat kita air dah sampai, maka selesai masalah. Tapi kalau kita yakin bahawa pusat kita pun sebesar kawah, dia buncit, kan, pusat dia besar, maka perlu dia menyelat, perlu dia memasukkan memasukkan air dalam pusat dia. Kalau tidak air tak sampai, maka wajib dia memasukkan air ke dalam pusat ni tadi itu, kan? Tetapi tidaklah sampai kita membazir. Maksudnya ada orang yang
ada orang yang, sebab itu saya sebutkan tadi bahawa mandi wajib ini mestilah zon, mestilah sangkaan berat dia sampai. Kalau nak sampai ke tahap yakin sampai itu susah. Pasal kita mata kita ke depan, yang belakang kita tak nampak, yang bawah kita tak nampak, tapi sangkaan berat kita akan sampai. Ya, selesai masalah. Sebab ada orang yang sampai nak meyakinkan, maka dia mandi habis satu kolah air. Dan ada, mungkin saya pernah cerita juga, ada satu orang kawan saya, dia cerita kawan dia, kalau kawan dia ni mandi sebelum zuhur, dia akan semayang zuhur itu secara qada. Kalau dia masuk, katalah sekarang zuhur pukul 1, dia masuk bila air pukul 12.45, alamatnya zuhur, nanti dia akan semayang qada. Kenapa? Kerana punya was-wasnya dia mandi tu, kan? Dia mandi, kemudian dia rasa macam air tak sampai, kemudian dia basuh lagi, kemudian dia rasa macam air macik ke tanah, ke lantai, ada najis, kemudian masuk dalam kolah, dia buang air kolah tu balik. Mana tak 2-3 jam? Rupanya yang penyakit macam ni, saya jumpa baru ni, minggu lepas, seorang budak, saya ingat budak ni umur sekitar 11 tahun, 10 tahun, darjah 5 ke darjah 4 macam tu lah. Dia punya semayang macam orang tua. Dia punya was-was bacaan takbirnya, bacaan Fatihah dia, bismillah. Budak. Kalau orang tua biasa kita dengar kan, bismillah, at-tahiyyat. Ini budak. Sekitar umur sehingga dalam 10-11 tahun budak tu. Kan? Dia punya orang saya kata, ini lagi macam dengan budak-budak yang was-was. Biasa budak-budak ni tak baca pun, bayang kan. Ini dia sampai kata ini memang betul-betul bertakwa betul lah budak ni, kan? Dan daripada bacaan Fatihah dia baca kuat. Dengan dia baca kuat, dia semayang sebelah dia baca kuat dengan was-was. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah, kan? Saya tahu kalau dia tua kalau dia mudah pun macam tu, kan? Bermula daripada angkat takbir tu, payah tu dia nak masuk, kan? Allahu Akbar. Ulang balik, Allahu Akbar. Kalau orang tu, orang dewasa biasa, kita tengok tu benda biasa. Tapi yang saya tengok baru ni adalah budak-budak, kan? Sekitar dia masa sekolah rendah, kan? Saya boleh agak dia masa sekolah rendah, asal budak ni. Jadi sebenarnya dia bermula daripada mungkin tidak fahamnya agama menyebabkan kita jadi rasa susah. Itu dia punya kunci dia. Sebab itu guru kami pernah ditanyakan kalau masalah was-was ni, dia jawab mudah je. Dia kata suruh dia mengaji, kan? Bila suruh dia mengaji, maka insya-Allah, kan, penyakitnya itu boleh dirawat, kan? Boleh dirawat. Jadi kalau benda tu dah lama, kalau daripada darjah 5 sampai ke umur dia nanti 50 tahun, payahlah sikit nak rawat dia. Tapi itulah cara rawatan dia, kan? Mengaji. Kenapa dengan mengaji kita boleh rawat masalah tu? Kerana dengan mengaji dia tahu bahawa Islam tak sesudah itu, Islam tak sepayah itu. Dan contohnya orang yang berniat, kan baru ada orang pertikaikan masalah niat. Kan dia kata kenapa nak niat? Nak bagi tahu siapa kalau kita niat tu saja aku sembahyang maghrib? Nak bagi tahu siapa itu sembahyang maghrib? Bukan Allah tak tahu. Maghrib pula sembahyang 3 rakaat, nak bagi tahu siapa? Allah nak bagi tahu Allah tahu sembahyang maghrib itu 3 rakaat. Orang pertikaikan soal niat. Dan ada orang yang mengatakan kalaulah niat itu diwajibkan atau jadikan sebagai rukun dan perlu dilakukan semasa takbir, maka akan jadi panjang takbirnya. Allahu Akbar, kan? Jadi yang pertikaikan dan merasakan susahnya berniat dalam takbir itu kerana dia tak faham. Cuba dia faham, kan? Tentu ada masalah tak pada takbir dalam niat dalam takbir selama ni? Tak ada masalah, kan? Kalau ada orang yang susah untuk memasukkan niatnya dalam takbir, dan ulama kan ada solusinya, maksudnya ada rukhsah keringanan bagi orang-orang yang ada masalah macam tu. Sedangkan sembahyang pun ada rukhsah. Contohnya sembahyang berdiri. Berdiri itu kan rukun. Tuan tak mampu berdiri, ini berdiri juga ke? Tak perlu, dia ni lumpuh, takkan nak pergi ikat dia dekat pokok sampai dia habis sembahyang baru nak suruh dia duduk.
Islam tak macam tu. Jadi tak mampu berdiri, sembahyang duduk, tak mampu duduk, tak boleh berbaring, hanya boleh berbaring, hanya cukup dalam berbaring. Kalau dalam sembahyang pun ada keringanan, takkan soal niat ada keringanan. Bagi orang yang senang nak memasukkan niat dalam takbirnya, Allahu Akbar, saja sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, kan dia boleh masukkan dalam takbirnya dengan mudah, maka dia niatnya dalam takbir. Tapi orang yang payah, memang dia payah pasal dia ni, memang daripada darjah 5 lagi dia dah was-was lah, kan? Jadi orang yang seperti ini kan ada keringanan bagi dia, tak payah pun niat dalam takbir. Niat sebelum takbir. Sebelum takbir dah niat, saya dah pun nak sembahyang isyak, main isyak 4 rakaat. Jadi makmumkan Allah Ta'ala, Allahu Akbar, masa Allah Akbar tu tak payah niat dah, ya? Ataupun dia boleh niat lepas dia bertakbir, Allahu Akbar, baru dia niat saya sembahyang isyak 4 rakaat pun boleh juga. Nak niat sebelum takbir pun boleh, nak niat lepas takbir pun boleh bagi orang yang ada masalah was-was tadi tu, kan? Ada orang yang masalahnya payah nak memasukkan niat dalam tu. Jadi ada orang yang menolak perlunya berniat dengan berhujahkan ada orang yang susah memasukkan niat dalam takbir. Jadi dia kata begitu sebab dia tak faham. Islam kata kalau ada masalah macam tu, maka tak perlulah dia niat dalam tu, kan? Macam contoh orang kata sembahyang mesti kena bersuci. Oh, kalau macam tu orang yang ada sul-sul baul, ada orang tua yang tak tus kencingnya, dia payahlah nak sembahyang. Siapa kata macam tu takkan nak pergi sumbat eno dia tu. Jadi sudah tu ada cara dia, kan? Sembahyang dalam keadaan begini-begini boleh, kan? Tapi sekali sembahyang fardu nanti kan asal sembahyang ambil wuduk yang lain, bersihkan badan segala macam. Jadi kalau faham, maka dia jadi mudah tak? Dah jadi mudah, kan? Tak ada pun orang rasa berat nak sembahyang dek kerana perlunya niat dan takbir. Tak ada, kan? Kalau dia rasa payahlah sembahyang ni, kenapa? Sebab nak kena niat dan takbir, kan? Maknanya kau tak faham. Kalau kau susah nak niat dalam takbir, kau tak payah niat dalam takbir. Mana kau tak mampu niat dalam takbir, dah tu macam mana? Niat sebelum takbir. Kalau seandainya tak mampu juga niat sebelum takbir, niat lepas takbir, tak ada masalah juga. Jadi sekarang ni banyak orang yang macam tu, kan? Bila dia tak setuju, maka dia akan jadikan satu kes-kes terpencil, dia jadikan hujah untuk menolak satu perkara, kan? Macam juga masalah, sambung sikit lah, kan? Masalah orang yang menolak pembelajaran akidah atau pembelajaran tauhid, sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah tu, kan? Dia kata susah 20 sifat orang nak kena belajar menjauhkan orang dengan Tuhan, payah nak faham. Yang kata susah tu masa dia tak belajar. Cuma kau belajar, kau faham. Ada orang mengaji sifat 20 jadi sesat? Tak ada, kan? Yang kata susah pasal dia tak belajar. Bila mana dia tidak ada ilmu, maka jadi susah bagi dia. Macam contoh. Tuan-tuan pandai tak main skateboard? Tak pandai, kan? Macam susah tak main? Macam susah. Pasal kita tak pandai. Kalau kita pandai, berpinjam mata pun kita boleh main, terbang-terbang lagi tu, kan? Pasal kita tak pandai, maka dia jadi susah, kan? Begitu juga contohnya apa dia? Contoh nak bertaranum, kan? Susah tak taranum? Susah, kan? Pasal apa susah? Pasal tak mengaji, pasal tak faham. Kalau faham, dia kata mudah je rupanya. Pasal apa dia mudah? Pasal dia ada ilmu, kan? Pasal dia tahu. Yang dia jadi susah pasal dia tak tahu. Dia rasakan bahawa nak sembahyang dengan niat usolli fardal isya 4 rakaatin makmuman, itu jadi susah orang nak sembahyang pasal kau tak faham tentang Islam. Tak faham konsep niat tu. Dan kalau dia faham, insya-Allah tak ada masalah. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia tak faham tapi dia buat faham. Itu yang masalah, kan? Akhirnya dia mengatakan benda itu susah walau dia tak faham. Bagi orang yang faham, insya-Allah dia tak ada masalah. Jadi begitulah tentang niat tadi itu. Jadi niat, cukup sekadar kita sangkaan berat kita bahawa air dah sampai. Kita hanya sekadar kita sampaikan, gosok sikit dekat pelipat-pelipat kita tu, kan, dekat siku kita, dekat peha kita, dan mana tempat-tempat yang menyukarkan air sampai dengan begitu sahaja, maka kita sampaikanlah air itu. Macam itu juga dengan kita berwuduk. Contoh, berwuduk itu hanya sunat dalam mazhab kita ad-dalqu. Mana ad-dalqu? Menyelat-nyelat.
kita selat-selatkan jari kita di celah-celah jari, jadi tangan, jari kaki, itu sunat. Kalau seandainya kita yakin air boleh sampai, maka sunat kita selat-selat dia. Tapi kalau kita yakin air tak sampai, wajib kita selat dia. Tahu jari dia tu jenis jari rapat-rapat. Kan? Jari rapat-rapat, air kalau curah macam tu dia tak sampai ke dalam. Maka wajib kita selat-selat dia. Kan? Maksud kalau tuan pakai cincin, kan? Malah nak buka. Jadi pastikan air tu sampai. Kan? Air sampai, kita buka, kita pasang balik. Ataupun buatlah cara macam mana pun supaya air sampai. Begitu juga dengan kat mana-mana tempat, contohnya, kan? Rambut ataupun dekat mana-mana bahagian yang menyebabkan air sampai, khususnya ketika mana mandi wajib, maka wajib kita menyelati. Tapi kalau kita tahu air boleh sampai, hanya sunat saja kita selat. Kita tahu ni air boleh sampai ni, rambut kita pendek je, inci boleh sampai, 1/3 inci saja, suku inci saja rambut kita, atau rambut kita botak sampai, okey, bila sampai, maka kita tak wajib selat, hanya sunat saja kita gosok-gosok dia. Gosok-gosok itu hanya sunat sahaja. Tapi kalau yakin tak sampai air, maka wajib, bukan sunat, kan? Wajib kita menyelati bahagian tadi itu, kan? Seperti kalau wuduk, seperti biasanya jari-jari kaki lah, kan? Jadi kita perlu selat menyelati di bahagian tersebut. Baik, kemudian yang ke-7, membasuh sebanyak 3 kali sebagai kias kepada berwuduk. Kepala 3 kali, di bahagian kanan kita basuh 3 kali sampai ke bawah, kemudian di sebelah kiri daripada bahu sampai ke bawah juga kita ulang-ulang sebanyak 3 kali, kias kepada wuduk. Bagaimana wuduk itu disunatkan 3 kali, begitu juga dengan mandi disunatkan untuk kita melakukan 3 kali basuhan. Baik, itu cara mandi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita ikut, insya-Allah dapat pahala lebih. Kalau kita nak mandi pun dapat pahala, kita buat macam tu. Kita try besok lah, kan? Kita try besok, mandi tak besok mandi wajib, kan? Kita buatlah mandi seperti mana Nabi SAW. Perkara yang makruh ketika mandi, ada juga yang makruh ataupun yang disarankan untuk ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan benda ni, ada pahala. Apa makna makruh ni? Makruh ni, kalaulah perbuatan itu hukumnya makruh, kalau buat hukumnya makruh, tinggalkan yang makruh dia jadi sunat. Itu maksudnya. Kalau buat benda itu makruh, bermakna kalau tinggalkan benda itu dia tidak makruh. Tidak makruh itu namanya sunat. Jadi makruh lawannya sunat, sunat lawannya makruh. Macam contoh tadi, kita mandi tidak mendahulukan dengan berwuduk, itu hukumnya makruh. Apa makruh? Kalau seandainya kita buat, dan maka hukumnya sunat, dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, dia tak dapat pahala. Tak dapat pahala itu namanya makruh. Sebab makruh, apa makna makruh? Buat tak dapat apa-apa, kalau tinggalkan dapat pahala. Dan meninggalkan wuduk ketika mana mandi, maka hukumnya adalah makruh. Tapi kalau kita ambil wuduk, hukumnya sunat. Makruh sudah. Perkara yang makruh ketika mandi, yang pertama, berlebih-lebihan dalam menggunakan air sebagaimana yang telah lalu kita membicarakan perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Ini kerana perkara tersebut berlawanan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan menggunakan air antara 1 kantang hingga 5 cupak dan berwuduk dengan 1 cupak. Banyak mana tu? Cuba kita tengok. 1 cupak banyak mana? Cuba kita tengok dulu. Google. 1 cupak berapa liter air? Dan 750 ml. Sampai liter tak? 1 liter tak? Jadi 1 botol besar tu lebih
air Nabi gunakan untuk berwuduk. Maksudnya yang ni 250 kan? Ini 250. Ini 500. Tambah lagi sebotol besar ni. Maka dia jadi 750 ml. Jadi 750 ml 3 botol. 15 botol untuk mandi wajib. Pasal mandi wajib 5 cupak. Ya? Kalau 1 cupak 3 botol, 5 cupak 3 kali 5 15. Jadi 15 botol ni. 15 botol ni habis untuk mandi wajib. Sampai tak satu baldi. Baldi kita. Saat baldi saya sampai, pasal baldi saya kecil je. Itu cebok bukan baldi. Itu besar. Jadi kita mandi wajib habis kan. Itu anggaran Nabi menggunakan air. Jadi kalau seandainya kita menggunakan air secara berlebih-lebihan, maka hukumnya makruh. Tapi kalau kita menggunakan air dengan jimat dan cermat, maka hukumnya tak makruh. Bila hukumnya tak makruh, dapat pahala tak? Dapat pahala. Contoh, kita ambil wuduk dengan jimat, kan? Dapat pahala tak? Dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Satu, kita boleh kata sebab dia tidak makruh. Kalau air itu kita ambil berlebihan, maka dia jadi makruh. Kalau kita tak ambil secara berlebihan, maka dia jadi sunat. Kita boleh jawab begitu. Ataupun kita kata, bila orang tanya, kenapa engkau ambil air untuk ni, air kecil je kau buka? Kita kata kerana ini perintah dalam agama kita. Mana kita ikut apa yang agama kata, iaitu jimat dalam menggunakan air. Ibadah tak? Dapat pahala kalau tuan-tuan buka air kecil-kecil. Ya? Dapat pahala kalau kita berjimat dalam menggunakan air ketika mana kita berwuduk ataupun ketika mana kita mandi. Jadi itu maksud makruh tadi itu. Kan? Kalau kita tinggalkan benda yang makruh, maka dia dapat pahala. Berlebih-lebihan makruh, tinggalkan berlebih-lebihan dia jadi sunat, dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Sebab kita buat kali ini adalah perintah agama. Setiap amalan dan perbuatan kita itu adalah perintah agama, maka itu namanya ibadah, dapat pahala. Dapat pahala. Contohnya apa dia contohnya? Kan? Contohnya kita makan kita dapat pahala. Kenapa kita makan dapat pahala? Sebab makan ni kan perintah agama. Agama perintahkan kalau kita lapar tak makan sakit, maka agama kata makan, dapat pahala. Untuk lama kita makan dapat pahala. Dan pasal agama yang suruh kita makan. Bila agama suruh kita makan, maka dia ibadah tak? Dia jadi ibadah. Dia jadi satu perintah yang dilakukan, yang diberikan kepada kita, yang kalau kita buat, maka kita menurut perintah agama. Bila menurut perintah agama, itu namanya ibadah. Kan? Kita dapat pahala. Kemudian, mana tadi? Okey, kemudian Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia telah ditanya tentang mandi. Lalu dia berkata, memadai bagi kamu menggunakan 1 gantang air. Kata lelaki yang bertanya, ia tidak mencukupi. Jawab Jabir, segantang air itu adalah mencukupi untuk orang yang lebih banyak rambut daripada kamu dan lebih baik daripadamu, iaitu Nabi SAW. Bila ada orang kata, mana cukup 15 botol air ni, nak 5 botol air kecil ni, kan? Mana cukup untuk 750 ml untuk 1 cupak, kalilah dengan 5. 750 kali 5 berapa? Berapa liter? Okay. 750 ml untuk 1 cupak. Itu adalah air Nabi untuk berwuduk. Tapi kalau mandi, Nabi menggunakan air sekitar 5 cupak. Jadi 750 kali dengan 750 kali dengan 5, 3 liter setengah. Maknanya botol besar tu 3 botol, 4 botol lah kita kata. Jadi kata laki-laki tersebut kepada Jabir, mana cukup air ni nak mandi wajib, masalah kena matikan seluruh badan. Maka kata Jabir radhiyallahu anhu, cukup orang yang rambut lebih lebat daripada kamu, orang yang lebih baik daripada kamu.
Orang yang lebih baik daripada kamu pun baginya cukup kerana dia lah orang yang paling takwa. Mungkin kita kata, tak cukup ni, tak cukup sebabnya air tak mungkin boleh sampai. Nabi orang yang paling baik pun yang lebih takwa daripada kita, bagi dia cukup. Mana apakah kita rasakan lebih kena menggunakan air lebih itu lebih takwa? Apakah menggunakan 15 mandi itu lebih takwa? Apakah menggunakan air satu bola untuk mandi itu lebih takwa? Apakah menggunakan air bergalon itu lebih takwa? Nabi yang paling takwa, tak ada yang lebih takwa daripada dia. Mandi pun hanya 3,5 liter air saja digunakan. Ya? 4 botol air mineral itu sahaja yang Nabi gunakan untuk mandi. Kan? Sedangkan dia lah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang kedua makruh dalam mandi, iaitu mandi di air yang bertakung. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang kamu mandi pada air yang bertakung sedangkan ia dalam keadaan junub. Ini jika air itu sedikit, kan? Dia masuk dalam tempat apa nama ni, dia bukan, maksudnya bukan kolah kita hidup, bukan takut, dia masuk dalam tu air yang sedikit, ya, kerana dia boleh menjejaskan air tersebut. Kemudian mereka bertanya, wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana ia harus dilakukan? Jawab Abu Hurairah, hendaklah ia mengambil air tersebut dengan tangannya atau dengan bekas yang kecil dan ia berniat untuk menjadikan kedua tangan tadi itu sebagai cebok jika air itu sedikit, supaya air tersebut tidak menjadi air mustakmal dengan sebab ia menyentuh air dengan kedua tangan, ataupun dia mengambil sedikit air daripada satu bekas sebelum dia berniat mengangkat janabah, kemudian dia berniat dan basuh tangannya, kemudian dia mencebok air tersebut dengan tangannya. Contohlah, kan? Yang dimaksud air bertakung makruh tadi tu, kalau air tu sikit, contohnya kolah air yang sedikit, kita mandi akan menjejaskan air tadi itu. Tapi kalau seandainya air itu kurang daripada 2 kolah, maka selesai untuk dia seorang je lah mandi. Dan orang lain, maka itu dah jadi air mustakmal. Kan air yang suci tetapi tidak menyucikan, itu nama air mustakmal. Jadi bagaimana cara kalau air itu sedikit, maka diajarkan bahawa hendaklah kita cebok dia, menggunakan cebok. Orang dulu tak ada cebok, maka menggunakan tangan. Maka nak menggunakan tangan, perlu berniat tangan itu bukan hendak dibasuh, tapi tangan itu digunakan sebagai cebok supaya nak mengelak air itu dari air mustakmal. Contohnya, kita ada air 1 baldi. Kita nak mandi ataupun kita nak ambil wuduk. Dan kita nak ambil wuduk. Boleh tak? Air sikit saja. Air tak cukup 2 kolah. Kita nak ambil wuduk. Boleh tak? Boleh. Boleh. Yang penting jangan air basuhan wajib itu masuk kembali dalam itu. Kalau air basuhan yang wajib itu masuk kembali ke dalam itu, maka jadi air yang mustakmal. Itu pun ada perbezaan di kalangan ulama. Jadi kalau kita nak mencedok air, kita nak basuh tangan kita contohnya, apakah tangan yang digunakan mencedok tadi yang dah masuk air dalam, dan dimasukkan dalam bali tadi itu akan merubah air itu menjadi air mustakmal? Tidak, sebab kita niatkan tangan itu sebagai cebok. Bukan kita nak basuh dia. Lepas kita keluarkan dia, maka barulah kita basuh dia. Kan? Air itu tak melompat masuk dalam tu. Selesailah. Itu cara kalau seandainya kita mandi ataupun kita berwuduk menggunakan air yang kurang daripada 2 kolah. Kan? Hendaklah yang tangan mencebok atau kita guna cebok, kena tangan kita dalam kolah, ke dalam air yang sedikit tadi itu, niatkan dia adalah cebok tangan kita ni untuk mencedok air, bukan untuk dibasuh dalam tu tadi itu. Kan? Tapi rata-rata di tempat kita ni tak ada masalah ada yang tu. Sebab kita menggunakan air pancut. Kan? Kita tak guna dah air mandi dalam baldi, sama-sama mandi. Itu pun ada di kalangan ulama berbeza pendapat. Dan apakah ia bertukar menjadi mustakmal ataupun tidak. Kan? Jadi itu kita tak ambil permasalahan itu. Cuma kita sebut dalam mazhab kita, air yang basuhan yang wajib itu kalau dia masuk balik dalam air yang kurang 2 kolah, maka dia dipanggil air mustakmal. Jadi kita sekarang tak jadi isu itu. Kemudian hikmah larangan ini ialah jiwa manusia akan terasa jijik untuk menggunakan air yang telah digunakan untuk mandi di dalamnya dengan apa cara sekalipun. Dalam polah air dan tengok 3-4 orang mandi telanjang dalam tu. Tuan-tuan, lalu tak nak mandi, nak ambil wuduk, nak basuh dengan air. Kalau air tu, kalau polah tu besar macam
Sebab kumpul punya kulit tak ada masalah. Kan? Tapi kalau sikit, dan air itu sikit, kita berasa geli kan. Di Mekah tu ada satu apa nama ni, saya tak pernah pergi, tapi ada saya tengok video tu, orang pergi ke Telaga Ezid kan, orang kata ada telaga tempat Nabi ludah apa semua, ada kelebihan apa semua. Jadi ada bangsa luar ni, orang luar, dia mati, dia masuk berenang dalam tu kan. Wallahualam sama ada dia nak ambil berkat air itu, ataupun dia nak bagi tahu orang janganlah duk ambil air ni, maka dia nak kotorkan air itu, dia buat satu supaya orang tak ambil lagi lah, buat benda-benda khurafat. Jadi masuk dalam tu, yalah, kalau ketika orang masuk ditonyoh-tonyoh pula dalam tu, kita pun dah rasa air pun dah berlemak-lemak kan, kita pun dah tak lalu dah. Jadi maksudnya hikmah larangan kenapa makruh kita mandi di tempat tadi itu adalah kerana jiwa manusia tak boleh terima benda itu kan, masih jijik dan sebagainya. Di samping perbuatan tersebut menyebabkan air itu menjadi sia-sia, kerana kalau air itu sedikit, kurang 2 kolah, bila kurang 2 kolah kita duduk mandi dalam tu, maka air itu dah jadi air mustakmal. Bila air mustakmal, maka dia jadi sia-sialah, air itu dah terbuang kan. Air itu jadi air yang terbuang, maksudnya dia suci tetapi dia tak boleh menyucikan. Ataupun kalau ada masuk najis dalam tu, terus jadi air yang mutanajis kan, jadi mazi kat situ. Di samping perbuatan tersebut menyebabkan air itu menjadi sia-sia kerana tidak sesuai lagi untuk dibuat bersuci sekiranya ia kurang daripada 2 kolah dan tak boleh diambil untuk berwuduk. Ini kerana ia telah menjadi air mustakmal dengan semata mandi di dalamnya, sedangkan orang ramai pada kebiasaannya sangat perlu kepada air yang bertakung itu. Oleh itu syarak telah melarang daripada mandi di dalamnya. Mandi di dalam air yang bertakung. Jadi maksudnya jika air itu huruf kata sedikit kan, ia akan mengganggu pandangan orang terhadap air tersebut. Maksudnya kalau tempat kita ni kolam yang besar, orang mandi dalam tu orang masih tak rasa jijik dan geli kerana airnya banyak, maka tak ada masalah, dia tak masuk dalam hukum ni. Dia tidak jadi makruh. Kerana yang makruh itu jika air itu sedikit. Bukan kita hukum semua tempat air yang bertakung makruh kita mandi, tidak. Jadi makruh itu jika air itu yang sedikit, yang manusia memandang pada air itu geli dan jijik akibat ada orang yang mandi di dalam tu, maka barulah hukumnya makruh. Tapi sah tak mandi wajibnya? Sah mandi wajibnya. Cuma perbuatan tersebut kalau dielakkan, maka dapat pahala. Bermakna kita tidak mandi di dalam kolam yang kecil ataupun air bertakung yang kecil selama ni, kita dapat pahala. Kenapa kita dapat pahala? Sebab kita ikut perintah agama yang melarang kita daripada mandi di dalam air yang bertakung. Wallahu a'lam bissawab. Muka surat apa tadi? 105. Jadi 105 insya-Allah kemudian kita akan sambung pada pertemuan kita akan datang, buku surat 106, tajuk yang baru insyaAllah kita akan sambung, iaitulah tajuk tentang tayamum insyaAllah. Ada soalan ke? Dan hukumnya makruh lah. Tapi kalau perbuatan itu mengganggu orang lain sembahyang, dia boleh jadi haram. Untuk dia itu adalah makruh kerana perbuatannya itu menyalahi agama. Agama kata apa? Yasiru wala tu'asiru, mudahkan, jangan susahkan. Dia telah menyusahkan diri dia. Maka menyusahkan dirinya itu maka hukumnya adalah makruh. Perlu ditinggalkan. Jadi dia perlu tinggalkan perbuatan itu, jadi haram. Kecuali kalau perbuatannya itu mengganggu orang lain nak sembahyang, orang lain nak baca Fatihah dalam sembahyang, orang lain nak khusyuk dalam sembahyang, terganggu dengan sebab dia, maka barulah jadi haram kerana mengganggu orang lain punya ibadah. Wallahu a'lam. Ada lain soalan ke? Jadi untuk bulan depan, pada bulan 12 mungkin saya tak datang pada tanggal
hari 19 hari bulan saya tak datang, kerana 14 hari bulan saya akan bertolak. Sekitar 14 hari bulan saya akan bertolak untuk umrah pada tanggal 14 ataupun 15 hari bulan, saya tak pasti. Jadi tanggal 19 hari bulan itu saya tak dapat datang lah. Kita jumpa tahun depan insyaAllah, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.